Bila JAKIM buat kerja teliti, awak cakap JAKIM lembab. Bila ambil masa, dia menyusahkan usahawan. Bila audit ketat, dia tak mesra bisnes. Sijil halal ni dia satu kalau kita pergi dekat luar negara ke apa, dia satu pengiktirafan yang sangat besar untuk negara kita. It's one of our biggest kita boleh kata macam business jugalah, hub terbesar. So saya rasa macam tak tahulah, pemikiran ni sangat tak boleh diterima lah, especially daripada ahli parlimen yang berstatus bersama dengan parti, orang kata kononnya memperjuangkan Islam ni kan. Agak tak wajar. Dan saya bersetuju dengan YB Bangi, daripada kita fikir untuk buang, so better kita nak perkasakan. Sijil halal JAKIM ni dia merupakan satu proses di mana dia melibatkan audit tempat. Dia tengok tempat. Dia semakan bahan-bahan mentah yang digunakan, semakan proses penyediaan makanan atau minuman, pengesahan pembekal tu, maknanya awak dapat daripada mana. Dan pemantauan berkala. Sekarang dia akan datang macam spot check, surprise datang dan check kebersihan. Pensijilan halal Malaysia ni dia kenal sebagai yang paling atas di dunia. Kita gold standard. Betul, kita gold standard. Kita gold standard. Kita lah top leader. Even negara lain pun sebenarnya belajar daripada Malaysia. Betul. Majlis fatwa negara lain datang sini untuk belajar tentang pensijilan halal. Jadi ada sebabnya diorang datang, sebab diorang rasa kita bagus. Jadi kalau ia mengambil masa yang lebih lama sedikit, bukan sebab dia menyusahkan, tak, sebab kalau nak dapat sijil ni, dia merupakan satu proses yang terperinci. Jadi kalau ada sijil halal kat Malaysia ni, bolehlah tentu kalau orang luar pun, orang sini pun akan menggunakan tanpa was-was.